dibantu oleh si anak muda. Hadir tuan-tuan meriah suasana kami menyambut penuh gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersalah Puan Syarafie Muhammad, Pegawai SIC Plus Sains Sosial Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru. Yang bersalah Encik Muhammad Azhar Abu Bakar, Lulusan Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Yang bersalah Encik Muhammad Yusri Malik, yang Ketua PIB di Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Yang bersalah Encik Wan Ahmad Rafai Naib, yang Ketua PIB. Yang bersalah Encik Antini Yusuf dalam kanan Kota Abiran. Yang bersalah Pak Jizari Abdul Hamid bin Abdul Hamid dalam kanan Hal Ewal Murid. Yang bersalah Puan Hajar Nur Hamidi bin Abdul Hamid dalam kanan Kooperatif. Barisan Kali Jawatan Kuasa PIB di Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Barisan pendidik seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana pada petang ini kita dapat berkumpul dalam mesyuarat agung PIB di Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas kali yang ke-23 tahun 2026. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keridaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis memberangkatkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haris bin Muhammad Arifin atas pimpinan bacaan doa keberkatan. Hadirin yang dihormati sekalian, kecerdasan dan kemandirian anak-anak adalah hasil yang amat bernilai dalam sebuah keluarga. Antara itu, permufakatan antara ibu bapa dan guru adalah tunjang pewangi kepada kejayaan dan kecerdasan sebuah institusi pendidikan dan usaha menjaga Islamnya berdaya saing. Dalam melayani kehidupan yang semakin mencabar ini, justru kerjasama dan komitmen yang cerdas oleh guru dan ibu bapa amanlah penting dalam usaha melahirkan murid yang berketerampilan bukan sahaja dalam bidang akademik, kurikulum, bahkan sosial media yang cemerlang. Hadirin yang dihormati sekalian, duduk sekawan gadis jelita, buat sangkapan untuk pahlawan, tapi tuan kami minta pada ucapan kata aluan. Seterusnya sebagai yang besar, Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, menyampaikan ucapan aluan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu ini, acara majlis pada hari ini. Yang besar Puan Masyarah binti Muhammad, Pegawai SIC Plus Unit Pelajaran Sosioekonomi PPD Kota Baru. Yang besar Encik Yusri Malik, YDP SK Tanjung Mas. Yang besar Encik Haji Yusuf, Pegawai Kanan Kota Abiran. Yang besar Wanisha bin Abdul Halim, Nurkan Haiwan Murid. Yang besar Puan Hajar Mimi binti Abdul Halim, Penolakan Yang besar Al-Hamid
PIBG SK Mas, yang saya hormati semua guru warga SK Mas, dan yang saya hormati dan kasih semua para bapa dan juga penjaga murid SK Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama untuk menjayakan satu program, iaitu Mesyuarat Agung PIBG bagi Sekolah Tanjung Mas kali ke-23. Tahun lepas 2025 kali ke-2. Tahun ini 2026 sudah kali ke-3. Ini bermakna SK Tanjung Mas sudah wujud 23 tahun ini. Masa berjalan pada anak-anak kita ke, adik kita kita sendiri ke, 23 tahun sudah mencapai masa SK Tanjung Mas, dan banyak peristiwa yang berlaku pada sekolah ini. Untuk makluman Abu Sorak semua, hari ini 31 hari bulan 3 2025 ialah hari terakhir bagi mana-mana sekolah di Kelantan di Kelantan untuk mengadakan mesyuarat agung. Kerana baru ini kita sibuk dengan puasa Ramadan, banyak sekolah menangguhkan kerana kita ada pilihan. Kenapa buat bulan Ramadan? Moga masa 2 hari lagi. Tapi hari ini saya dipanggil lama sekolah buat mesyuarat agung. Mari kerana kita pergi ke baca SK Badok. Dalam isu beliau ada masuk. Jadi para pegawai di PD pun sibuk belakang hari ini. Ada kepada semua majlis, ada yang terpaksa prepare visa SPM 2 hari ini. Saya rasa apa yang adalah anak ke adik ke yang terlibat dengan visa SPM. Dan saya lupakan buat masalah aku sibuk ni sebab dia jaga sektor ada dia visa SPM keluar ini. Biar pun lepas ni nanti kita lihat ke pula. Jadi pegawai PPD ke, cikgu besar ke, cikgu biasa ke. Kalau tu baca tak sihat, kereta tak ada bawa nyanyi. Pertama pegawai PPD, cikgu besar, kira lagi pun wajib mana bawa kereta. Tidaklah yang kata majlis pun kiri. Hari ini mesyuarat, esok mesyuarat, esok buah. Hari ini ada, tapi tu ada orang sebab nak urus mesyuarat agung ni. Jadi mesyuarat agung PIBG ni ialah mesyuarat tahunan. Cuma tahun lepas kita buat awal lewat sebab sekolah buka boleh 3. Maka mesyuarat agung PIBG akan berakhir bulan ni. Tapi tahun sebelum ini sekolah buka awal, kita buka pertengahan bulan 1. Maka edohnya berakhir 31 bulan 3. Tahun depan insyaAllah dia buka awal lagi 1 bulan, maka banyak asal. Berlaku dia buat ni kerana PKP lah. Tadi ada masa ubah baru, banyak asal. Dan satu cara yang baik untuk Bapak ialah peperiksaan tahun 4 diadakan macam dengan kebiasaan. Jadi Bapak ada rasa anak-anak competition lama dah berhak. Apabila kebiasaan tidak ada, di Bapak pun berhak, sekolah-sekolah pun berhak juga, tak ada target. Dan apabila kementerian memutuskan supaya peperiksaan dikembalikan balik, tetapi bukan tahun 6, mereka buat tahun 4
untuk menilai murid-murid sekolah rendah. Benda sana tak ada buat biasa. Sebab kalau kata mata pengarah dulu, betul kan yang biasa yang betul. Nah, gitulah ayat dia. Itu sajalah pesannya berkala mereka kepada saya selaku ketua umum. Sebab kata-kata lu yang banyak sangat, namun jadi penceramah. Sebab tahu macam wah penceramah. Jadi apa nak jemput? Depan ni, wajib tidak kecil sikit sebagai wakil bapa. Ada seluruh pada Puan Masyarakat, pegawai persendiri kita. Dia kata terima kasih kepada semua yang bapa dan jaga, pada Puan Masyarakat, pegawai kita, YDB, yang sudah hadir bagi meningkatkan program PIBG SK Tani Emas bagi tahun Allah SWT. Dan ini merupakan ucapan terakhir saya sebagai penjawab awal untuk tajuk PIBG. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Cik Muhammad Azhar yang Bangga. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tani Emas atas ucapan anwar yang beliau sampaikan sebentar tadi. Terbang di awal Pulau Jentayu di atas papan belakang selasi. Tampilan Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Seterusnya, bagi sejengan sekolah Mariam jemput yang berusaha Encik Wang Yusri Malik, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Tani Emas untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan saudara Mariam mempersilakan. Yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Tani Emas. Yang berusaha Puan Maisarah binti Muhammad, Pegawai SISC Plus Sains Sosial Sektor Pembelajaran PPD Kota Baru, iaitu juga sebagai rasmi mesyuarat agung kita pada tahun ini. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan SK Tani Emas. Yang dihormati NYDP PIBG Encik Ahmad Rifai bin Wan Muhammad Hanafi, rakan-rakan sahabat jawatan kuasa PIBG Sekolah, guru-guru serta ibu bapa dan penjaga yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ibu bapa dan penjaga yang hadir. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat penting dalam menunjukkan sokongan padu terhadap pendidikan anak-anak kita di peringkat awal persekolahan. Di peringkat sekolah rendah, kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah amatlah penting dalam membentuk asas pembelajaran, sahsiah serta disiplin murid. Anak-anak di usia ini memerlukan perhatian, bimbingan dan sokongan daripada kita semua. Kita di pihak PIBG sentiasa komited untuk bekerjasama dengan pihak sekolah dalam melaksanakan berbagai program demi kebaikan murid-murid sama ada dalam bidang akademik maupun pembangunan sahsiah diri murid. Saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada guru besar serta semua guru atas usaha gigih dan dedikasi dalam mendidik anak-anak kita. Akhir kata, saya berharap agar mesyuarat ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat juga memberikan manfaat yang berguna kepada semua pihak, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang di awal Pulau Jentayu di atas papan belakang jalan. Tampilan Puan kami merayu bersama ucapan kata berhasil. Seterusnya, Majlis Menteri Yang Besar Puan Maisarah binti Muhammad, Pegawai SISC Plus Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya rasmi dan mesyuarat agung PIBG Sekolah Kebangsaan Tani Emas kali ke-23 tahun 2026. Majlis dengan segala macam mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru-guru yang hebat,
Kerana apa? Kerana untuk menjayakan program seperti hari ini bukan kali-kali. Dan hari ini keputusan SPM keluar, saya tengok ibu bapa yang hadir ketika PIBG, ibu bapa yang memberi sokongan kepada program sekolah, ibu bapa yang itu akan naik pentas dengan kejayaan anak-anak. Kenapa saya kata gitu? Kerana tuan-tuan yang hadir hari ini ialah tuan-tuan yang hebat. Tuan-tuan yang hebat. Itu sebagai pembukaan cerita. Belum lagi ni kepada intipati, bukan nak siap. Tapi Alhamdulillah, sedikit-sedikit penghargaan dan syukuran kita panjatkan kehadiran ilahi dengan izinnya. Maka kita bersama-sama dalam majlis yang cukup berkah ini, yang penuh bermakna mesyuarat PIBG. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada PIBG sekolah kerana atas jemputan untuk menyempurnakan perasmian pada hari ini. Saya ingin memberi satu analogi yang cukup mudah sebelum saya merasmikan. Apa yang saya nak ceritakan tentang perumpamaan ketika saya berada di PPD, saya melihat satu mudah, cukup mudah analogi ini. Ibu bapa hadir bawa contoh, saya bagi contoh ikan kan. Kita kecek cara kita ibu bapa lah. Bawa mari ikan ke sekolah. Royak ke cikgu, cikgu masuklah lagu mana pun ikan cikgu. Yang penting biar sedap cikgu. Cikgu masuk lagu mana pun. Bubuhlah apa cikgu nak bubuh, cikgu masuk. Cikgu tu kat gula dengan lemuknya, dengan manis, dengan masinnya, cukup lengkap. Sedap lah. Untuk pakar-pakar masak ke semua ada di sekolah. Contoh. Maka buat baliklah kita ikan di rumah. Buat balik ikan di rumah, cikgu masak cukup sedap dah. Balik rumah kita putih letak di atas meja. Duduklah situ. Tidur perangak, tidur bubuh dalam peti. Agak-agak makanan itu jadi ganda. Basi. Tak ada makan lagi sudah basi. Kerana apa? Kerana kita tak cara pun makan dia, kita buat balik. Itulah saya nak bagi perumpamaan persatuan ibu bapa dan guru. Bagaimana komited dan komitmen ibu bapa ini perlu sekali dengan sekolah. Cikgu tu kat toko lomo, kita selalu bertanya, apa yang cikgu buat? Cikgu buat apa hari ni? Cikgu buat apa hari ni? Cikgu buat apa dah hari ni? Apa anak-anak kita buat? Cuba tanya, apa yang ibu bapa buat? Kadang-kadang kita pernah terfikir, sekolah ni saya begitu rapat dengan sekolah ini. Saya kenal sekolah Cikgu Hazli bersama saya dengan pasukan senam robik dan lompat tali sebelum dia jadi PKP lagi. Berpuluh tahun menjadi kenalan saya. Cikgu Syahrir, OKPJ, saya dulu JPJ bersama dengan dia. Dan sekarang buat pasukan di Kibarak dia. Hebat. GBK, kaunselor yang hebat sekolah ini. Sekolah yang cukup dengan pengetua. Saya selalu sebut pengetua dengan guru besar yang begitu hebat yang bersemangat. Jadi tidak mustahil ibu bapa yang datang hari ini ialah ibu bapa yang hebat, yang boleh bersama-sama membangunkan sekolah, yang boleh bersama-sama membantu menjadikan pelajar-pelajar anak kita. Jadi ucapan tahniah dan terima kasih atas sokongan dan dukungan kepada sekolah dengan kehadiran hari ini. Kalaulah ibu bapa boleh tunggu sampai habis, lagi hebat. Kalau boleh tunggu cerita, apa masalah? Masa inilah peluang. Jangan duk cakap belakang. Balik ni bawa sekolah tu dia cikgu tu dia kecek hari ni. Koyak hari ni, gapok tak puas hati untuk anak kita. Sama-sama membangunkan. Tetapi ingat, jangan lihat kepada apa yang sekolah buat, tapi lihat apa yang ibu bapa telah beri kepada sekolah. Contoh mudah yang saya bagi, Cikgu Syahrir bawa budak DK. Kita tak ada duit tak apa, tapi berikan masa dan tenaga. Giga tengok anak kita berlatih mari, tanding. Beri sokongan dan dukungan. Walaupun kita tak ada dari sudut duit, tak ada, tak boleh bagi sumbangan. Beri sumbangan tenaga dan masa. Saya nak bagi contoh satu sekolah, Victoria Institution. Kawan saya merupakan pengurusi PIBG di Kuala Lumpur. Dia bawa budak rugby
Dia bawa nasi, masak, buat air, puluhan anak dia sendiri, persatuan ibu bapa dia. Bagaimana dia beri sokongan sehingga berjaya dalam MSSM. Kita tengok di belakang ni ialah ibu bapa. Kerana apa? Kerana sokongan. Kalau lah tanya mak ni, cikgu ni hebat-hebat dah. Kalau ibu bapa yang hadir hari ni memang hebat, memang ini. Sekolah ini ada belakang cikgu dengan hebatnya dengan PPKI. PPKI. Berapa orang yang wakil untuk mentah desa? Berapa orang pilih itu? 4 orang dah. Pak mentah desa. Yang wakil ke apa? ICT. Dekat negeri. Hebat. Jadi saya tahu bila sekolah hebat, maka ibu bapa yang hebat. Sebab itu guru besar tak tunjuk. Dia ada gabungan yang cukup mantap. Kita tahu walaupun kita bagi sumbangan, kita kata hidup PT, PIBG. Saya selalu mengatakan pada ibu bapa sebelum ni lah. Saya kata mungkin kita bagi sama sekian. Mungkin daripada sama sekian itu boleh menjadi asbab kepada kejayaan anak kita. Tak perlu besar, tak perlu kaya untuk bersedekah. Jadi kita bagi sokongan. Saya tiap kali saya royak gini, kerana saya lihat hari ini kejayaan pelajar-pelajar SPM hari ini, dia ni sekali dia ibu bapa. Dia tak akan boleh strong. Jadi bermula di sekolah rendah. Dia bermula di sekolah rendah. Jadi saya mengharapkan sumbangan yang diberikan oleh ibu bapa ini akan membantu kecemerlangan kepada sekolah rendah. Yang jauh itu waktu. Saya nak bagi satu istilah. Jadi ibu bapa tegar. Yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati. Yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah. Yang sukar itu berbuat pahala, yang mudah itu berbuat dosa. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah dengan pertuturan. Ada hati, berilah kasih sayang. Ada salah dan silap, sudilah memaafkan. Jadi dengan lafaz itu tadi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-23 SK Tanjung Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai Agensi Kelas Sektor Pembelajaran Pejabat Pembinaan Daerah Kota Baru atas ucapan perasmian yang beliau sampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan seterusnya menjemput Yang Berusaha Encik Wan Muslim bin Malik, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas untuk menyampaikan cedera hati kepada Yang Berusaha Puan Maisarah binti Muhammad, Pegawai SIC Kelas Sektor Pembelajaran Pejabat PBG Kota Baru. Majlis mempersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Anhar yang bangga Berusaha Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas untuk menerima cedera hati daripada pihak PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Majlis mempersilakan. Majlis merangkapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Wan Muslim bin Malik, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas kerana sudi menyampaikan dalam penyampaian cedera hati sebentar tadi. Dan hari ini bila ada masa juga lah, mengikut kesesuaian dia. Dan ya alhamdulillah lah, kalau seperti kita pun dah pulang untuk berikan satu pokok di UFK, dan saya selaku berusaha sebagai head official. Berusaha ni sebagai penasihat dalam PIBG. Berkuasa dekat PIBG, Malaysia dan AKP dia. Dia berusaha sebagai head official. Maksudnya berusaha sebagai penasihat untuk dirujuk atau penasihat PIBG jikalau berlaku sesuatu yang perlu kita selesaikan.
Jadi terus pada agenda. Terima kasih kepada bapa dan jaga kerana masih setia di sini. Kerana kalau tak setia, hadiah pakai meja yang beribu-ribu ni tak akan habis. Kita cari menyesal dua ni pun untuk ibu bapa dan jaga. Mana-mana sekolah masyarakat Abu Bakar ini tidak ada hadiah handphone tidak meriah. Jadi dah ada tak sungguh pun sebuah meja tu penuh. Dan tuan-tuan yang dapat nombor tak lihat, berdoalah semoga dapat. Jadi tak bertiga, mari lagi oleh sponsor. Dia kata, cikgu, tak ada beli handphone, pun satu ya sebenarnya. Apa pun, inilah, nak beli handphone belum lah. Buat ampau lah, 50 riyal. Ada 2 riyal. Jadi siapa rasa baik ni, tak boleh riyal siapa kat duit. Ada 2 je lah. Jadi insyaAllah semoga apa tu dapat kita. Itu dia. Okeylah. Apa suruh pada YDP lah untuk meneruskan usaha kita hari ini. Silakan. Terima kasih yang berusaha Tuan Guru Besar Bakar yang berusaha Barisan Penolong Kanan SK Mas yang dihormati YDP Dewan Amal Rifai, Dewan Hanafi, rakan-rakan sahabat dan kuasa dari sekolah, guru-guru serta ibu bapa dan penjaga yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam Muh Raya. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin pada semua sekali. DJ kita ada ke? Ada sini. Mari sini Mari sini. Patut nama kosong pun. Ya, silakan. Okey, kita teruskan lagi. Jadi kita masih lagi raya. Ada orang kata rumah-rumah buka, majlis boleh kahwin, makan gula apa tu, boleh kisah, berjalan betul ni. Pokok yang luar pun di belakang dah, dia melah dengan cikgu-cikgu duduk di luar. Melah buat dia biar lah, jalan dia belakang. Okey, ada 2-3 kali ada. So kalau seminit, 2-3 kali, 2-3 minit. Dia tak boleh lama-lama puas. Nah. Okey, yang kedua kita berkenaan dengan cuaca lah ni. Cuaca lah ni kita tengok dia ekstrim sikit. Daripada sebelum Ramadan sampai ke lah ni, ni baru nampak dah ada. Tapi kalau sebelum luar tu hujan lah. Cuma kita ni tak kapal lagi. Jadi untuk anak-anak tu kita minta ibu bapa supaya cuba hak main di luar. Jangan duduk main keluar sana. Sebab yang panas ni dia ekstrim. Dia boleh menjadikan sakit. Dia panggil stroke apa. Stroke apa ni dia boleh menyebabkan tubuh badan kita ni dia kering. Dalam tu jadi kering. Apabila kering dia boleh mematikan. Dia boleh membawa kematian sebab organ tak berfungsi. Jadi dia duduk dalam rumah, duduk dalam aircon, duduk dalam kipas, minum air banyak. Dia lebih pada sekali. Kalau mandi tu sekali 2 kali, dia lebih 2 kali lagi baru sedap tubuh. Dah. Lepas tu kehadiran anak-anak di sekolah macam biasa. Cumanya dibenarkan memakai baju suket. Hari Ahad Sabtu Rabu. Hari Khamis pakai baju kru untuk keselesaan. Sebab baju uniform biasa ni dia cotton
panas. Kalau baju-baju ni dia akan jersey. Macam kita sendiri pun sedap pakai baju tu. Lepas tu ni apa yang dah aku cerita sikit pengawal kita hak nama Zulkifli tu duduk di jalan perik-perik tengah hari tu. Jadi dia tu sakit. Dia katanya kena stroke. Itu masuk macam riset, kita bersoal dengan pelawak. Kata-katanya kabarnya dia balik mok dia di Kuala Lumpur. Kau jauh lah. Jadi pelawak bagi sebenarnya dah. Jadi kita pakai-pakai doang lah. Dia cepat sembuh, dia dipermudahkan segala urusan. Hari ni betul juga ada apa tu, Rizak SPM. Mana ibu bapa ada anak-anak ambil SPM, dapat Rizak Comel tu, Rizak Cemeleng. Amo bagi Dr. BG ucapkan tahniah. Tahniah pada semua. Dah, jawab masa depan. Tak berapa Cemeleng pun tahniah juga. Sebab usaha gigih dia tu maknanya rezeki dia satu. Tapi dia boleh pergi lagi. Boleh pergi lagi. Masa panjang. Masa dia lagi masa untuk belajar. Kepada dia tidak Cemeleng, dia tak boleh sahabat, tak ada masalah. Kuih-kuihnya dia ambil SPM. Dia dah usaha. Tapi satu. Dah. Jadi kita jangan sisihkan dia. Kita tetap juga bagi dia hadiah sekali. Supaya juga habis-habis dia ke, kakak dia ke, bawa pergi makan lah. Ke Siakak ke, KFC ke, bawa lah. Dah, tidak ada pilih kasih. Mudah Cemeleng pun tak boleh dulu. Cemeleng mari, kita pergi makan ke Siakak. Itu dah. Jadi macam saya, anak SPM tu tak makan. Dua tu lepas dah. Ini baru kelas 5. Jauh. Okey. Lain-lain tak ada apa. Jadi mana bang? Okey. Ini ayat 2 ni membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PIBG STM kali ke-22 tahun 2025. Saya silakan kepada GBK kita Cik Sahid. Okey, baiklah. Terima kasih kepada YDP. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada buku program kita ni berkaitan dengan minit mesyuarat kita lah. Minit mesyuarat kita ni kalau tuan-tuan tengok ada orang belakang tu muka surat 9. Minit mesyuarat agung PIBG SKTM kali yang ke-22 tahun 2025. Jadi minta tuan-tuan perlu tengok, baca, berarti kalau ada kesilapan itu, ada pembetulan itu, ataupun ada untuk nak tanya oleh apa dia. Kalau tak ada nak tanya ke apa, apa boleh mari pun nak ni lah, apa ya sana. Apa nama dia begini, jangan tak ada nama. Jangan nama orang lain lah. Sebut nama orang lain. Boleh tidur juga apa dah. Biar nama dia. Mau mencadangkan akan minit mesyuarat agung PIBG kali kedua ini disahkan. Kalau baik nak kerja tu dia nak apa nak cadang ni minit mesyuarat ni besokkan. Gitu. Panggil pun tak lagi. Dah, ambo nama sia-sia. Penyokong. Gitu. Paling mudah lah tu. Saya mau nak contoh boleh. Ambo bagi masa 1 minit buat. Ada nak tanya boleh. 1 minit buat. Tak dipanjang ni. Tapi kalau orang kita tahun lepas tu dia ingat lagi. Tak. Tuan-tuan ingat saya masih lagi kuat. Saya mau tengok. Tuan-tuan. Apa kau? Boleh adu. Ambo kalau beli dekat tak apa. Boleh jangan tak apa. Kita boleh beli.
Oh, dia tak nak apa. Jauh pun tak apa. Kalau ini apa dekat kan. Dia jauh apa dia. Okey dah. Baik, kalau tak ada apa-apa yang nak ni, minta kita lah mencatat kita. Minta soalan mari dicatat, saya mencatatkan nama saya nama sekian-sekian. Mencatatkan agar soalan ini disahkan. Mencatatkan dulu, lepas tu apa lagi saya nama sekian-sekian menyokong. Itu ya. Boleh tak apa-apa nak tanya tak? Kalau dia tak sesuatu. Saya ni kita nak cukup kupak. Saya ni cukup kupak lah. Tekan pasal nak. Aku ada isu mana-mana depan pula ni. Ada kepada malu ni. Sebut nama mencatat sorry tu baik. Sebut nama. Tahu dah tak biar dia. Hazina binti Abdullah. Siti Nur Hazina binti Abdullah. Okey. Mencadangkan PIBG 2 kali ke-22. Mencadangkan agreement mesyuarat PIBG dan PTN kali ke-22 disahkan. Gitu. Dah. Saya mencadangkan bila. Mencadangkan bilik mesyuarat PIBG kali 23 tahun 2026. Kali ke-22. Kali ke-22. 22 lepas. Kali 22 Tak apa, beres. tahun 2025. Untuk disahkan. Okey. Baik, terima kasih. Saya menyokong. Saya apa? Nama. Sebut nama tu saya menyokong. Okey, saya lulus. Tak ada betul ayat. Sebut nama, saya menyokong. Sesat tak? Kalau hamba dulu, apa sama dia? Tuan tu. Baru ready. Saya Muhammad Faris Mahasing. Muhammad Faris Mahasing. Faris Mahasing. Ya. Okey. Menyokong. Okey, baik, terima kasih. Ini aku pergi kepada membentang dan menerima penyata kewangan PIBG yang berakhir pada 31 Disember 2025. Dia syarat dia lagu tu dah tutup. Aku mungkin tu dah boleh tidur. Lepas tu dia memang lagu tu. Dia kira bulan 12 25. Bulan 12 dia tutup. Jadi saya persilakan Cikgu Muhammad Syahid Azwan untuk meneruskan agenda penyata kewangan dia yang berakhir pada 31 Disember. Silakan. Saya sambut juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada setiausaha PIBG yang sudah emas pada hari Biasa Aziz Alayas Muhammad. Pada untuk pada saya Muhammad Nabil Azwan dan Muhammad Fauzi pada hari PIBG yang sudah emas ingin menyebut dan menyatakan kewangan PIBG SK Emas tahun 2025 yang berakhir pada 31 Disember 2025. Jadi kita begitulah seperti yang tuan-tuan dan puan boleh tengok di penyata tu. Jadi kita ada satu tambahan yang istimewa terutama sekali daripada parent kita juga, iaitu dana Android TV daripada TNB. Maksud yang tertera di belakang itu adalah sumbangan
khas daripada PNP. Jadi ada parent kita yang bekerja sebagai staf atau pegawai dalam PNP, kita merealisasikan impian kita. Ini dia permulaan untuk SK Banyumas, dan insyaAllah kali itu kan kita akan teruskan lagi usaha ini untuk dapatkan dana daripada tuan-tuan dan juga daripada agensi-agensi yang berkaitan di luar sana untuk kita nak pasal TV sejak kelas itu adalah target di kelas insyaAllah. Jadi itu kami jadi kita pun banyak juga yang kita keluar daripada awal sekolah, kemudian itu bayar sukan tahun lepas, kemudian program konsul juga kita terlibat, dan juga masyarakat kita lepas kita ada grand prize. Namun tahun ini kita walaupun tidak ada grand prize, tetapi kita ada memperbanyakkan handphone dan juga batu-batu hadiah kan. Dan juga kita juga video sistem kita ni saya pakai dari mic ke pun adalah secara langsung disumbangkan seperti keluarga kita ini juga. Dan kemudiannya kita tengoklah juga sumbangan dari anak-anak semangat anak-anak kita pada bulan 12 Desember lalu, hadiah pada waktu itu comel kan. Dari kos ada tu sedikit atau meningkatlah. Namun kata anak-anak itu bila dapat tu bantu. Saya pun ada tengok dalam apa nama Facebook apa nampak banggalah dibantu kita dengan hadiah dan dicapai oleh anak-anak mereka lah. Jadi saya tak panjangkan, cuma tuan-tuan dan puan boleh lihat ternyata. Baik, dan seterusnya saya mohon untuk tuan-tuan dan puan mencadangkan keuangan kita untuk disahkan dan seterusnya disokong. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey dah, kita tengok dah, saya tengok dah. Sama juga macam tadi dah. Minta solat online tak pula. Tengok dia sama. Online pula. Pun namun saya mencadangkan penata kewangan PNP ini disahkan. Sekejap boleh tak? Okey. Assalamualaikum. Saya nama saya. Kena sebut, kena sebut. Dia kena sebut. Okey, kenal nama saya. Kenal nama lah, kena sebut. Nama saya Siti Rubiah binti Muhammad. Okey. Saya ingat. Mencadangkan. Saya mencadangkan Penata kewangan disahkan. Okey. Kita minta sorai sokong. Macam tadi. Okey, ada sorai. Baik. Saya Junaini binti Zabri. Boleh nama? Saya Junaini. Nurnaini. Julaini. Junaini binti Zabri. Menyokong cadangan tersebut. Okey, menyokong. Baik, terima kasih. Okey, jadi dengan itu penyata kewangan PIBG tahun 2025 sehingga 31 Disember 2025 disahkan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada agenda selanjutnya. Paling mampu berjaya sejak 14 tu di sekolah kita ada 21 program secara sedar tahun 2025 SK Banyumas membuat 21 program di mana anak-anak kita ni terlibat secara langsung atau tak langsung dalam program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Sehingga yang terakhir tu lawatan Sabila Jamur tahun 6 ke Kamera Highlands. Ada ramai yang terlibat lah. Dan kita rasa bertuah lah kerana sekolah sistem pasti
guru-guru penasihatnya yang dituju oleh konselor kita berangkat SU kedua ni, Ibu Zahri. Beliau banyak pengalaman dalam mengalir rawatan murid-murid dan murid-murid kita terutama tahun ni SK Rumah sebelum mereka melangkah kaki ke tangga satu, biasanya mereka akan dapat melancung. Kadang-kadang bagi bapak ada juga, maka bila sekolah buat lawatan, di sini bapak perlu mengambil perhatian supaya anak-anak kita ni, supaya anak kita ni dapat menjadi lawatan. Kerana memori ni sekali bisa hidup dia. Dengan ni kita semua kena lalu. Kalau ada dekat saya ni, laluan saya nanti menjadi apa. Jadi kita memori itu masih segar. Jadi kata-kata lawatan bersama rakan-rakan sekelas bersama cikgu kita. Jadi kita tinggal kerana tak? Kita naik ke satu, keluk-keluk. Kita paling muda. Dia SK Rumah, dia naik debel, dia sekali dah. Mungkin kita paling tua. Naik bawah sebelum dah. Kata satu, kita paling kecil dah. Mungkin kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau beberapa kerja kita tengok dalam satu program yang kita buat tu, kita rasa sekolah SK Rumah ni guru-gurunya memberi yang terbaik. Tak lain tak fikir supaya anak didik kita ni tahu apa. Suka buat lepas banyak terbuat. Contohnya murid-murid istimewa kita banyak ada berapa. Dia anak harus belajar itu banyak tidak perjuangan. Saya ajak konektan di Malaysia. Seru orang buat usaha dia. Jadi macam dia. Hak buat kalau tu. Kita itu kena murid lah. Macam dia je. Kalau tak molek pun kita ilmu. Hak molek kita juga. Dia benda ni adil lah. Jadi kita harap tahun 2020 ni program SK Tanjung Mas akan kita adakan macam ni juga. Ataupun lebih lagi. Semua ibu bapa pastikan memberi sokongan pada setiap aktiviti sekolah. Tak benar ke apa, tak puas hati, mari jumpa cikgu atau fikir. Tak puas hati juga, jumpa cikgu besar. Biasanya besar masalah kita. Anak-anak kena ko, kena bunyi ko, kena baca ko, masalah apa? Mainlah jumpa sekolah. Dan itu wawarkan dalam WhatsApp kelas tu. Sebab wawarkan WhatsApp tu tak selesai masalah. Ada masalah, ambil masa, main sekolah. Kadang-kadang fikir-fikir selesai. Disiplin, fikir selesai. Akademik, fikir selesai. Suka, fikir selesai. Tak boleh juga, saya selesai. Kalau tak boleh, saya tak fikir. Kita ada cara dia. Jangan buat jalan bersama sini. Akhirnya, kita sekolah juga. Cubalah kita ikut step dia ataupun aturan dia. Jadi saya rasa tuan-tuan membaca lah surat 14 tu. Jadi kita buat dan kita teruskan kepada agenda sisi. Ya, sini. Okay, baik, terima kasih kepada Tuan Berusaha. Tinggal ada laporan aktiviti. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam laporan aktiviti itu ada juga kita tak masuk rupanya daripada aktiviti Majlis Anugerah Sekolah Memori kita. Itu pun salah satu program yang
PIBG juga terlibat kita tahu baik, seterusnya kita pergi kepada agenda yang seterusnya, iaitu membahaskan usul sekiranya ada. Baik, jadi usul yang saya bagi tahu tadi ada 2 usul. Satunya daripada apa baca ada 2 dia ada pun tak okey. Usulnya daripada ini hak daripada Cikgu kita sendiri lah, Cikgu Nur Safarina. Okey, Cikgu Nur Safarina ni ada tu dia. Mana ada Safarina. Itu Safarina. Ada. Jadi di usul dia ada apa? Jadi dia ada. Jadi apa baca Cikgu Nur Safarina mencadangkan bayaran sumbangan PIBG dinaikkan sedikit bagi pembelian keperluan penting untuk kegunaan anak-anak murid. Contoh dalam bilik darjah, terutamanya yang berkaitan dengan kursi, meja murid. Peruntukan yang diberikan kadang-kadang tidak mencukupi. Meja tiada alas ataupun laci yang rosak. Okey, papan tulis kelas juga yang sudah lama rusak. Memang betul kadang-kadang KJL dia bagi, tapi tidak semua dapat jadi kita terpaksa guna orang lama. Kursi itu kadang-kadang mari hantar untuk tempuk. Jadi kita kena vacuum. Bila vacuum itu dia memerlukan kos, tuan-tuan. Jadi dia mencadangkan agar sumbangan tahunan tuan-tuan tu 30 riyal untuk satu murid di sekolah ni. Dan kalau anak yang lebih daripada 2, 3, 4, 5, 10 tu 50 riyal tu dinaikkan. Dia cadang gitu. Lagu mana? Nak bahas lagu mana? Nak bahas? Lagu mana? Siapa ada orang cadangkan kita naik 100 tahun ni? Biarlah ni nak mahal pun. Ini juga batas ni tak punya room nanti pakai terus naik. Lagi pula. Dia lah sampai pegai dan walaupun kita tidak pegai jauh, kita mengira ni baik. Dan kita mesti kita baiklah kalau kita ada ni tadi ya. Kita tak baik. Asal luar negara kita tidak berkompromi, kita tak baik asuh. Jadi kita lah, tapi kita kena tepian dia. Bagaimana ada tambahan kau? Nak sadar kau mau menerima kau usul nak naik. Kalau nak naik kita kena sebut depan dia supaya kita nak tekan depan. Kalau bayar depan ni, kalau ada usul apa yang boleh ni, perkara yang boleh bayar sumbangan PIBG dan bayar lain, adakah nak dinaikkan ataupun nak ditingkatkan? Kalau nak kurang, nak kurang. Ada orang di dalam itu ada. Sebab walaupun kita naik negara hotel, bila sampai ke jabatan di bawah pendaftar JPN, dia tengok tak berapa sesuai, dia potong pula. Ada dipotong, ada sekolah tu sampai 25 riyal jika semua sekolah mana lah. Bukan mana, tengok luar mana. Dia tengok sekolah ni duduk-duduk ibu bapa dia majoriti leader naik pagi belajar. Kalau kita naik tak kena lah. Dia potong, dapat. Walaupun dalam syarat tu dulu dia potong dulu. Dia pun daftar. Daftar tu siapa bom kita begitu ni. Dia kata tak ready pun. Tadi kita tekan juga 25 riyal juga. 25 riyal. Masa 50 jadi 25. Positif malah. Tapi nak orang dah itu saya syarat dia lah. Itu atas kebijaksanaan dia lah. Kok kita ni dipanggil pendapat. Kita mencadangkan dalam syarat. Bagaimana? Ada ke? Baru dia kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini kan, 30 riyal tu masuk pakai 40 riyal anak 5 riyal tu anak 4 sore tu pakai 40 riyal
Jadi nak kurang kilo. 40 riyal jadi kurang lah tu segitu. Tapi dari segi orang anak seorang tu jadi 40 riyal jadi naik. Tapi aku rasa menjadi anak mama buat ni. Kalau mari api buat kuih ke dah. Buka kita tengok banyak kita ada ramah. Orang ni tu orang 700. Jadi kalau kita nak bekerja, kita tidak banyak. Pada 30 orang, kita nak bekerja. Hampir 5 tahun kita bekerja. Sebab nasional kena naik, kita ada nasional dulu. Sebab apa boleh naik? Cuma ada minyak rumah kan, kita naik. Kalau nak naik, kita asyik naik ya. Kita yang kini, Bapak Mahapram, Bapak Tinggi. Ada dulu. Kalau anak saya, tak berjalan mahal. Amuhan yang lagi. 2-3 anak itu. Lalu kalau anak pada itu, Pak Pria untuk Pak Pria. Dia banyak, Pak Pria itu. Tapi kalau dia anak saya, 40 ringgit, soleh. Banyak, banyak Pak Pria apa. Sebab boleh bagi ini, duit satu semua. Duit DAP, semua dapat ke, dia dapat ke. Kita boleh. Kalau anak dia power, dia akan dapat naik ratus itu. Tapi kalau anak dia soleh, satu setengah dia. Itu, kalau kita tak soleh, kan tak lama. Dia tujuh apa yang soleh. Anak soleh pada lebih. Mau muda lagi. Masa ini anak lama. Bapa sebenarnya soleh. Ulama, orang lama, tak bersiap ni. Negara yang rakyat masih lagi sikit. Rakyat sikit. Bahasa kata bersiap tidak ada daerah yang sampai 2 minggu. Macam yang Cina ni, dia ramai tu. Kita saat ini, alhamdulillah, anak bersiap ni tidak lagi melarang rakyatnya untuk beranak lama. Bini lama pun tak apa, beranak lama pun tak apa. Dia tak ada tak. Dan sekarang tu pun dia nak keadaan dia. Apa nak anu? Saya setuju naik 30 ke 40, 50 ke 60. Pergi dulu. Saya mau naik 10 ya. Akak tanya. Kayak kilo dia. Kita rasa tidak apa. Sebab banyak itu ke sekolah, dia mau rezeki. Kuliah apa sahaja, kuliah apa kita tahu kuliah ni. Kalau dia tu kan ni. Kalau kamu ni, agak kadang dia tinggi pula. Ada kakak lagi, kenal. Kuliah dah, kuliah. Bila. Bagi 2 lagi. Jalan. Kita ni belum jalan. Apa jawab kan? Tadi pun tadi. Kamu tadi. Nanti orang mula. Okey, sekarang tanya, kau kasih naik. Kita tak tanya. Nak berani. Kamu naik, pasal kau naik. Boleh. Kalau akak naik, kita naik pun akak. Kekal. Ai nampak Taiwan ni. Taiwan ni. Apa nak kita buat ni dia? EJK. EJK ni ada anak umur 17.
Macam tak ada anak yang kita ni tapi saat itu kan tak tahu gitu. Nanti pada sini dia bagi bukit kan betul. Ya, asal betul ya betul. 30 anak soleh, 50 anak ramah. Jadi cadangan naiknya 40 anak soleh, 60 anak ramah. Jadi ada juga. Nak tahu lah. Tak apa, kita bersorak benar. Walaupun Saudi pun, dia boleh. Tuan kita ni Saudi, tak boleh. Datang ni persoalan, 55 kan? Nak bagi umur tu. Mana saya berpendapat ada masyarakat ini sangat berkaitan dalam kan? Tak apalah, dan ini mahal tak lama dah. Dia nak naik apa lu ni? Dah, aku lupa kan? Apa dia mahal video baru nak jual. Betul ini kan? Kalau kita lalas ya, tapi kan nak pergi tak? Oh, lama tak naik, 5 tahun. Luar nasi laut tu mahal tu. Tak ada, dah cuba payah. Nah, nasi laut AJ pun nak banyak sekali. Tak ada pun dia terima, dia tak ada lagi. Dah, ada apa yang boleh semua. Nak kata, apa saja. Dia makan si AJ, dia kuasa sayur. Dah, saya tahu dah. Oh, tak ada pun dia. Tak ada makan. Balik. Perokok dia. Berapa kamu belakang? Nah, apa dia punya apa dia? Mesti lagi boleh duduk lagi. Oh ya, jadi makan pagi makan sekali sama mahal dah. Tak peso. Okey lah. Kita tutup dah tadi tu. Terus kepada usulan. Okey baik, usul yang kedua datangnya daripada Puan Rahimah binti Muhammad. Ada tak? Rahimah binti Muhammad. Anak dia daripada Nur Anis Humaira binti Muhammad Rodi Pak Ibu Kaldo. Ada baik tak Puan Rahimah? Puan Rahimah binti Muhammad. Dia patut dia ketua tak. Kalau ketua tak boleh nak baca. Sebab bentar ni lah, ketua tak malu. Ada ke tak ada? Ada kan? Ada. Ada kan? 1, 2, 3. Tak ada. Oh, tak ada. Okey lah, baik. Jadi memandangkan yang usulnya tidak adil, jadi tidak boleh dibaca lah usul tersebut. Baik. Jadi kita pergi kepada usul cerita pula. Tajuk kita yang seterusnya iaitu berkaitan dengan pemberian sijil kepada LDK PIBG sesi 2025-2026. Okey. Okey. Kita uji sijil dulu baru kita buka kan. Kan. Kita punya lah. Dah. Kalau tu saya ada 1, 2 ada kita buah dah. Kita dah kelas sekali. Kita buah. Kan. Kalau ada tu ada. Nah, semuanya macam kita waktu itu jadi panjang. Jadi kita nak cerita tu ambil, tapi dia menikah itu ambil kirilan. Nah, kita mereka semua ambil kirilan itu. Terima kasih kepada AJK Ramo ni. Dan lepas ni kita akan ubah, AJK Ramo kita main cepat. Sebab kita nak ini. Satu lagi saya kalau ada usul-usul hormat nak yasin lah. Boleh ayat. Dia lah ya. Pada saya ke pada fikir-fikir lah. Mungkin tu ada nak tanya ke apa, tapi pada pelajar hari lah. Kejap pelajar ada kerja. Semua kita sebab hari. Kalau mau orang 10 orang tak sampai dia depan. Mak. Sak ke butik malu. Ada. Yang jadi minta kita kira apa biasa kerja apa ya tinggal untuk kerja kalau kerja masuk okey bapa kita masuk biasa lah macam minta AJK yang
Lama masuk ke kursi bapak dulu. Lepas ni kita bagi pun. Itu dia. Baik, maknanya dah buat pembubaran jawatan yang lama. Okey, jadi sekarang ni okey. Memandangkan kita sudah tiada jawatan kuasa yang lama. Bila dah tak ada orang lama, dia kena ganti orang baru lah. Dan bila ganti orang baru ni, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Dan sama ada tuan-tuan dan perempuan nak melantik, adakah tuan-tuan dan perempuan nak melantik di kalangan AJK yang baru, sama ada daripada YDP, NYDP ataupun AJK yang lain. Oleh ke mana tuan-tuan? Kalau ada di kalangan tuan-tuan nak mencadangkan nama siapa-siapa, dipersilakan. Untuk yang pertama sekali YDP, yang kedua NYDP. Kalau ada nak wayak, awak yang ada tuan-tuan. Siapa dia? Persilakan. Ya, tuan-tuan. Itu kan cepat. Kalau lepas pun ni juga boleh. Ada tak? Okey. Bukti pai tu, kalau ada dia kata, okey, saya nanti saudara saya mencari nama siapa-siapa yang nanti untuk jadi PDP. Gitu juga. Abang saya nak memudahkan usaha kita tak lama, saya kena wakil je lah. Jadi untuk wajah YDP ni sebenarnya tidak ada siapa nak lawan nak tanding, kita boleh kekalkan yang lama. Cuma sekarang saya nak maklum, kita ada dua orang AJK yang sudah berarti kata tidak aktif lah. Dan bersorak 4 kali pun 4 kali mandi. Kita plus dia selamatkan jawatan dia. Dan saya minta cara untuk AJK. Moga YDP NYDP rasa tak ada orang dah nak lawan atau nak ganti. Saya nak cari bapa 2 orang nak ganti 2 orang AJK kita yang tak boleh memberi komitmen. Seorang itu dia kerja TMP. Dia akan bersorak, dia tak dapat hati. Lebih pada 2 hari lah. Dan kita terpaksa mengganti dengan calon baru. Seorang lagi itu puas lah. Dia pun lama lah. Tak baru. Pada petang ini saya kalau boleh pihak sekolah nak berpuas bui 2 nama. Di atas seorang, puas seorang untuk menjadi AJK untuk pengadaan. Boleh tak? Katalah duduk sebelah lah. Katalah nak nak jadi ini dia tak? Tanya kata saya nak jadi. Kata mak dia tanya. Saya nak jadi mak dia tak? Pakatlah sebelah. Awak berikan dia nama saya awak lah. Katalah dia jadi AJK. Boleh tak? Isu kata cara nama si boleh juga. Kita pilih asal ni. Kalau sebelah tak kenal apa, tak pandang ngatur, pergi cak mic tu, saya nama sikit menawarkan diri untuk menjadi AJK SK Tanimas. Tak. Ya, ada penjadi mana? Nama paling kau ni. Kau ni tak ada nama ini. Lalu, itu dia. Sebut nama. Saya Siti Hajar Fidal. Saya melatih Muhammad Saifuddin dari AJK. Udah nama? Muhammad Saifuddin binti Zakaria. Okey.
Aduh. Okey. Terima kasih. Muhammad Saifuddin bin Zakaria ada. Ada baru ni. Tu aja. Baru ni, baru dia. Okey, itu ada. Nah. Okey, sorry lagi. Tapi nak puas tu. Sebab kita kira ni orang kita nak kaki orang lagi. Siapa? Boleh. Laki dia tu. Orang puas ramai dia tak tidak ke kalau selaku. Pakaklah, kasih pakak apa? Esok kata boleh sebut nama dia. Awak ni. Tanya ada bulia. Okey, Boh. Mau ada cara ni. Okey. Saya Azhari bin Abdul Aziz. SUPIBG. Kamu rasa nak nanti sore tu Suryani kita dah. Suryani nama dia? Nama dia? Nama dia? Oh ni. Okey. Nama Suryani ni. Nama Suryani nama apa? Ya. Siti Nur Suryani binti Daud. Ada terang Pak. Kalau sekolah buat program ni ada semua. Bagus. Pagi kuih lah. Kuih ada semua. Ada lagi. Nak dua ada tu. Kalau ada lagi lah. Kalau lama kita tadi. Rasa dia tak tahu dia. Donor lagi tu lama ada anak. Ya, ada kalau ada apa-apa kita nak tutup ni ada ni. PPKI. Comel tu. Dia baru. Cari tadi. Kalau saya tak tahu orang lain, tapi saya bingung lah. Betul tak? Nama lagi Nur Samlina binti C. Abdul Rahim. Ada tak? C. Abdul Rahim. Ya ke? Ada anak PPKI. Okey. Kita ni kita tulis nama ni supaya dapat tengok belakang. Tak apa. Dia biasa je lah. Kalau kita minyak JK ni dia memang lama tu biasa dia. Nak ego kan sekolah dia minta. Biasa. Itu tak ada apa. Siapa lagi orang lelaki nak jadi JK? Jangan malu lah. Sebab isu kata tu ni dia tak ada. Kalau apa? Kalau kata nama soal tak tahu ya. Tak ada nama itu. Kadang malu tak kenal ke? Ayo kenal orang ada yang mau cari tahu ya. Bukan tak lupa, dia lupa. Tapi kalau apa malu semua ya, kita malu. Tingkat mak, saya menawarkan diri sebagai AJP. Nama saya Abdul Rahman bin Auf. Okey, baiklah tuan-tuan. Jadi hasil sampai 3 ni tu. Ada lagi. Sebab nanti kita akan undi ni. Sebab kita nak 2 orang kan. Dah. Dia jantina kita 3 lah. Kalau kata PSBG tengok belakang, tak ada masalah. Kalau jantan belakang pun tak ada masalah. Sebab tuan-tuan yang nanti dia. Dah. PSBG ni dia ada no dia. Ya. Kita ni poli. Tolong bantu untuk cadangan di situ. Gini, apa nak 3 orang ni? Nama ada depan sila bangun tak? Nama 3 orang depan bangun. 3 orang nama ada. Apa minta 3 ni kita semua. Okey, Muhammad Saifuddin, Abang Siti Nur Suryani dan Abang Nur Samlina. Kita kena. Udah kelas. Supaya dia kalau pun tak suruh kelas. Okey, bagus. Orang tu dulu. Kenal. Orang tu dulu. Orang ngeng. Orang tu buat. Kita nak mudi ni. Okey, baik. Caranya tutup aja ni dah. Caranya ditutup lah. 3 tu dah. Soalnya ada tutup nama dia. Nama. Okey, 1. Ada lagi. Orang tutup. 2. Ada lagi. Apa nak cara tu ditutup? 3. Caranya ditutup untuk melantikan jawatan kuasa. Jadi apa iman tak apa langsung. nama. Nama.
Saya Zulkifli Zakaria Berusaha. Zulkifli bin Zakaria. Okey, silakan kedatangan ditutup. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tiga. Okey. Kita tak bawah dulu ya, tak bawah dulu. Nombor 3, Nur Syamrina binti Cik Abdul Rahim. Akak kalian. Serius aku. Dia. Komen saya kira. Sudah kira itu dia nak fikir Oktober. Okey. Nombor 2 pula Siti Nursiani binti Daud. Akak tanya. Naik ke 7. Dia pula. Waktu. Kita baca lah. Alright. Okey, calon resmi itu nombor 1 Muhammad Saifuddin bin Zakaria. Ada lain? Dia bagi cari tanya juga. Jaga ini lawan Tuhan tak. Sikit banyak lah. Akan sikit. Mungkin ini kita calon ni tak ada undangan. Tuan ni akan nasib lah. Mungkin kata Hongso untuk tak ada semua sebab apa? Kan? Sebab kita mudi cari fikir ni tidak ada khusus surat-surat. Lebih payah. Okey, sini. Okey terima kasih besar untuk milik kita. Jadi saya umumkan 2 daripada 3 yang berjaya iaitu Saifuddin Abdullah Siti Nur yang 7, Nur Syamrina yang 7. Jadi 2 orang itu dapat undi bertinggi pada yang 1. Jadi nombor 2 dan nombor 3 itu terpilih sebagai JK. Jadi nombor 1 itu cuba saya tanya. Jadi tanya kepada jaya itu. Bagaimana dia? Hei, dibagi kita ni. Kamu mana? Kamu nak tu ya? Kamu mana? Lepas tu saya meminta AKK nama yang terpilih lagi untuk pilihan nanti ada orang kawal YDP, NYDP. AKK Ramos sudah masuk ke tempat duduk tadi. Dekat. Dekat. Okey. Ambo nak tanya dah. Tujuh sebulan suara. Nak dekat orang lama dan tambahan yang baru. Sebulan suara. Yo. Kan baru tu ni ambo, satu lagi nama ambo ni. Jadi biasanya percaya tidak bulan suara kan bang, ambo dah tulis dalam suara tu. Baik. Ada saya umumkan. Petani juga orang tadi isu data nak ambil 2 ribu. Kalau tak kena pada YDP ke, NYDP ke, kita boleh bantu. Dulu 2 tahun sekali. Kalau ni kita tahu, kita boleh tahu YDP. Kalau nak lah. Tapi kat rumah ni, kita ada YDP dia. Baik, boleh kita. Okey tu. Minta YDP dan Timadan bersama AJK Ramos masuk balik. Bersama 2 orang ahli.
Masih lagi kemudian tanggungjawab dan 2 UP tanya dan pada kegiatan tanya. Okey, rasanya kita ke arah acara akhir ni susah bakul ni. Ambil dia balik. Kita bercakap ikut kalau dia ada awal. Mana boleh gitu? Okey, baik. Tuan-tuan. Jadi hak bayaran sumbangan tadi itu jelas dah. Jelas lagi bersudut. Jadi tuan-tuan menang dengan undian bahawasanya dikekalkan dengan bayaran RM RM30 untuk anak saudara dan RM RM50 untuk anak yang ada lebih daripada 2 orang ke atas. Jadi tanya Allah besok waktu itu amul tu di atas daftar juga. Jadi dikira sebagai menang dengan undian tadi. Baik. Dan yang keduanya berkaitan dengan bayaran-bayaran lain. Untuk bayaran-bayaran lain tuan-tuan, apa-apa bayaran yang kita minta dengan ibu bapa yang ada surat lepasnya. Seperti biasa lah. Dan biasanya surat itu kita akan gunakan dalam teknik IBG. Kecuali yang berkaitan dengan kutipan yang kita nak gunakan untuk menggunakan sekolah orang lain lah. Kita akan gunakan hak nama sekolah. Tapi biasanya majoriti kita akan gunakan dalam teknik IBG dan ditandatangan oleh YGP. Surat ni pun dia kena audit juga kan. Jadi apa boleh nak audit masing-masing. Okey, tak akan buat kan. Baik. Jadi untuk kutipan tu orang lain-lain tu dia akan ada surat nanti. Dia minta. Biasanya duit tu kalau kita minta tu tidak menjadi suatu kewajipan pada tuan-tuan kan. Biasa sumbangan-sumbangan je lah. Baik. Itu yang berkaitan dengan bayaran sumbangan. Dan kalau untuk adalah ni ada ucapan penangguhan daripada YGP sesi 202 ni 227. Adalah tinggi dah. Okey, jadi saya persilakan YGP yang dilantik semula untuk memberikan sedikit amanah untuk sesi 202 ni 2027. Dipersilakan. Okay, terima kasih JBK Cik Zahari. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa yang masih lagi menyegarkan saya sebagai YGP PIPG untuk memimpin persatuan ini dan kerana memberi kepercayaan untuk kita sama-sama bekerjasama. Jadi tugas tu kita tengok mula lagi makin mencabar. Jadi kena kerja kuat lah pokok kita, apalagi kita pun ada menerima 2 ahli baru bagi menggantikan ahli lama, JK lama. Tahniah juga diucapkan kepada Puan Su. Tahniah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya sendiri mengucapkan Assalamualaikum